Salam geng, racun kali macam korang nampak, kita ada satu smartphone terbaru daripada Infinix. Inilah dia, Infinix Note 60 Pro. Dari spek dia tu kan, kalau korang tengok kotak, kita nampak dia pakai chip Snapdragon tau. For the first time kan, Infinix nampaknya dia dah berubah lah. Kalau before ni selalu pakai MediaTek, sekarang dah pakai Snapdragon tau. Bukan biasa punya Snapdragon 7S Gen 4. Untuk kategori mid-range ni, saya rasa chipset ni dah sedap lah untuk korang pakai. Dia bukan setakat pakai chip Snapdragon je. Ada beberapa benda best yang diorang letak dekat dalam model ni. So, kalau korang nak tahu, jom kita mulakan racun sekarang. Alright, kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. First thing first, yang saya perasan daripada rekan kotak dia ni memang nampak simple, nampak standard lah kan kotak macam ini. Cuma dekat bahagian depan ni dia ada macam texture tau. Gitu. Lepas tu warna dia macam korang nampak lah kan. Dan di bahagian bawah ni kita nampak lah ada Snapdragon, sampai JBL, pakai 7S Gen 4 5G. Yang mana kan, Infinix Note 60 Pro ni tak silap saya dia ada versi yang Ultra. Tapi model tu belum masuk lagi pasaran kita, korang kena standby je. Dan model ni pun belum official release lagi tau. Sekarang ni kita just nak unboxing, nak tengok lah kan feature-feature highlight dia. Kalau tengok dekat bahagian sisi ada tulis Note 60 Pro, dekat bahagian belakang, dekat sini korang nampak lah spek highlight dia. Yang mana saya tak nak sembang sekarang, korang boleh tengok je dulu sepintas lalu. Alright, so barang kita dapat dekat sini 16GB RAM, 256GB internal. Lepas tu ada extended RAM lagi. Dan kita akan buka sekarang, tengok macam mana rupa dia okey tak okey. Dan inilah dia, Infinix Note 60 series. So kita buka ni kotak yang pertama. Dalam ni apa kita dapat? So ada SIM tool ejector. Lepas tu ada dia punya warranty card. Dan juga ada casing dia kasih kita dekat sini. Untuk casing dia jenis keras, hard case. Dan ada macam wireless magnetic dekat sini. Okay, kita letak tepi tu. Seterusnya beralih kepada kita punya phone tu, Infinix Note 60 Pro. Dekat sini ada chip dia, ada sound by JBL. Lepas tu ada Snapdragon 7S Gen 4 5G performance platform. Yang special kalau korang perasan kat bawah ni dia tulis Active Matrix Display. Yang ni features yang baru untuk Infinix punya series tau. Tapi untuk model lain actually saya dah pernah jumpa dah. Alright, so kita boleh tengok dulu macam manakah rupa dia. Ini bahagian hadapan dan ini bahagian belakang dia. Right. Warna yang saya dapat kali ni warna biru. Dia ada beberapa warna yang menarik untuk korang pilih once secara release nanti. So inilah rekaan sebenar dia. Untuk reka ni bagi saya nampak simple, cantik juga dipandang. Lepas tu macam ada gradient warna dekat situ. Dari sisi nampak warna hitam, dari depan nampak warna biru terang macam tu. Ada tulisan Infinix dekat sini. Dari atas ni korang boleh nampak lah ada setup kamera dia. Lepas tu ada flash kan. Dekat sini clean je kan. Lepas tu dekat bahagian bawah untuk plat ni tak tebal mana pun. Ada orang cakap design macam ni, model yang terbaru Infinix ni adalah macam iPhone sikit kan. Korang rasa macam mana? Untuk dia punya ketebalan pun bagi saya agak nipis. Cantik dipandang juga. Yang mana kita akan cuba belik sikit lah kan. Apa je ada. Dekat bahagian sisi korang nampak lah ada volume rocker. Lepas tu ada power button. Dan dekat bahagian bawah ni, kalau kita tengok betul-betul kan, saya nak bagi korang teka. Dalam masa kiraan 3 cuba korang komen. Ini button apa? Rasanya korang mesti tahu. 1, 2, 3. Ok, jawapan sebenarnya memang nampak macam camera control kan. Saya pun first tu saya assume yang ni camera control. Tapi selepas saya check, yang ni sebenarnya button untuk fungsi kesihatan lah. Untuk check korang punya heart rate something lah. Nanti saya akan tunjuk kat korang. Dekat bahagian bawah kita nampak ada stereo speaker. Satu dekat sini, satu dekat atas. Ada dia punya pengecasan port USB-C. Lepas tu ada mic, ada SIM tray. Dekat bahagian sisi dekat sini korang boleh nampak lah ada satu lagi button. Yang ni button tambahan lah. Kita boleh cakap kan. Kita boleh set up kat dalam dia punya app. Lepas tu dekat bahagian atas korang boleh nampak lah. Dekat sini ada IR blaster. Yang boleh jadikan remote untuk control korang punya peralatan rumah. Ada tulisan JBL. Lepas tu ada speaker lagi. Ok, kita letak tepi dulu phone. Tengok apa lagi ada dalam kotak. Dekat sini kita dapat juga ada, yes, dia kasih juga pengecasan adapter 90W. Lepas tu selain dapat adapter 90W, ada juga kabel
Kabel dalam ni jenis USB-A to USB-C sahaja. Once saya power on je Infinix Note 60 Pro dan masuk dekat dalam menu utama, benda first yang saya notice tu ada dekat wallpaper dia. Korang nampak tak? Dia ala-ala macam iPhone punya vibe sikit lah, dia punya style wallpaper tu. Tapi apa yang saya suka dekat sini, screen dia memang cukup cantik dipandang, dia pakai AMOLED, yang mana spek dia pun sedap lah kan untuk korang pakai seharian. 144Hz, lepas tu ada 4500 nit dan juga 1.5K AMOLED tau. Dia punya resolution tu memang cukup terang. Selain tu korang boleh nampak tau, dia punya bezel kanan kiri atas bawah ni sangat-sangat nipis, membuatkan dia nampak macam bukan phone murah tau. Antara features highlight yang membuatkan model ni agak berbeza dan unik lah compare dengan pesaing sekelas, dia ada dekat Active Matrix Display. Once korang aktif je, korang akan nampak lah ada macam animasi bentuk macam pad, macam tulisan bergerak-gerak dekat sebelah kita punya lens camera. Kalau kita tak aktifkan memang nampak clean, nampak invisible tau. Korang juga boleh main mini game tau. So far ada 2 game yang tersedia saya perasan, ada Dot Dash dan juga Star Blast. Yang mana untuk main tu kan, kalau korang main Star Blast ni, dia macam pakai gyro lah. Korang kena konak-konak sikit handphone korang untuk gerakkan dia. Selain tu kan, korang juga boleh aktifkan RGB light tau, dengan banyak warna tersedia dekat dalam app dia. Kita akan cuba belik sikit spek dia, apa je yang kita dapat dekat Infinix Note 60 Pro. Dari sini kan, kita boleh nampak lah, first kali dia punya OS tu, dia pakai XOS 16.10 yang paling latest. So, dalam skin XOS ni semua benda lah korang dapat, termasuklah AI. Daripada voice assistant dia sampai untuk edit gambar apa semua kan. Lepas tu ada juga fungsi Infinix Touch Transfer untuk korang mudahkan transfer gambar file daripada phone Infinix kepada iPhone. Next lagi kita akan cuba tengok. Kita punya storage 256GB. Saya tak pasti kalau ada storage yang lagi besar ataupun hanya base model yang ni je kita dapat nanti bila official. Untuk chip ni menarik lah kan. Yang mana kan, for the first time kita dapat Snapdragon 7S Gen 4, which is rasanya dah lama kita tak jumpa phone Infinix yang pakai chip Qualcomm. Biasanya diorang akan suka pakai chip MediaTek tau. Tapi kali ni kita dah dapat lah chip ni. Yang mana kan, 7S Gen 4 ni kita tahulah lebih efisien, cekap tenaga, lebih sedap nak gaming. Tambahan dia juga ada cooling system katanya kan. Nanti kita akan cuba uji dalam kita punya video peneraan. Untuk RAM macam korang nampak, kita ada RAM expander dekat sini. Kita boleh expandkan lagi. Pakai virtual RAM max kita boleh dapat sampai 8GB. Tapi actually sebenarnya saya tak sarankan korang aktifkan virtual RAM ni tau. Korang pakai yang standard RAM pun dah okey. Untuk kamera kita dapat dual camera setup, ada OIS, front camera, dan untuk bateri pun memang besar. 6500 mAh. Saya difahamkan model ni dia pakai silicon carbon punya teknologi. That's why korang nampak dia punya body tu memang sangat-sangat nipis lah kan. Lebih nipis tau daripada iPhone 17 Pro tu sendiri. Yang mana kan dia bukan setakat dapat bateri besar. Korang juga dapat sistem pengecasan 90W. Lepas tu ada 30W wireless charging, bypass charging pun ada juga. Masuk dekat dalam aplikasi kamera ni, UI dia simple lah, mudah je korang nak guna, tekan je semua fungsi ada. Rakaman video boleh rakam sampai 4K macam biasa. Lepas tu ada mode vlog untuk mudahkan korang buat vlog. Macam-macam template ada dekat dalam ni. Ada mode portrait, straight snap, super night. Dekat dalam mode dia ada macam-macam lagi. Untuk features baru dia kan, kalau korang pergi dekat AI Cam, korang boleh aktifkan live photo tau. Tapi yang menariknya live photo dia ni kan, dia bukan setakat boleh rakam motion je, tapi juga boleh rakam ambient sound. Korang nampak kat situ kan? Bila korang tekan tu, siap boleh rakam suara lagi tau. Dan korang juga boleh edit dia punya cover tu. Kalau masuk dekat dalam live photo ni, contoh macam ni. Boleh set lah cover dia kan, tak naklah cover simple. Kalau nak cover yang special, boleh je tukar dekat dalam. Untuk button tambahan dekat bahagian sisi tu kan, ataupun nama commercial dia, one tap button ni, korang boleh adjust lah. Korang nak letak aplikasi apa, long press tu boleh aktifkan Matrix ke, Hulk ke, Folex ke, ataupun custom aplikasi yang korang nak dekat dalam dia punya aplikasi tu sendiri. So far dia juga ada haptic feedback tau. Bila korang tekan tu, terasa lah feedback dia. Selain tu kan, button tambah dekat bahagian sisi ni yang nampak macam camera control ni, untuk aktifkan tu korang kena masuk dulu dekat dalam aplikasi dia. Lepas tu korang boleh heart rate monitor lah dengan menggunakan button ni. Infinix Note 60 Pro ni kan, macam korang nampak, selain ada stereo speaker, dia punya audio tu juga ditune by JBL. So kita akan cuba dengar sikit lah bunyi dia, sedap tak sedap kan. Untuk volume ni saya setkan lebih kurang 10%. So kita dengar satu lagu. Kita naikkan volume. Lagu lain. Naikkan.
So, rasanya setakat ni dululah first impression dan video unboxing Infinix Note 60 Pro. So far saya agak suka juga rekaan dia yang kita nampak agak nipis dekat sini kan. Lepas tu dia ada features macam matrix dot display lagi, RGB, bateri besar kan, chipset pun power. Tapi actually yang ni baru video unboxing first impression lah. Untuk full review nanti penggunaan sebenar, dari segi hasil gambar dia, prestasi masa gaming apa semua, kita akan standby dekat dalam next video. Setakat ni apa pendapat korang untuk spek yang ditawarkan dekat Infinix Note 60 Pro? Satu lagi untuk harga ni pun saya tak pasti lagi berapa official price dia. Tapi saya rasa untuk spek dan rekaan design macam ni, saya rasa mungkin anggaran dia bawah 1,500 maybe. Korang rasa berapa? Cuba korang komen. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.